Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, rukun Islam ada 5 perkara. Dan perkara yang ketiga ialah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi, tajuk saya pada hari ini ialah berpuasa dengan ikhlas. Puasa bermaksud menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hadirin tahu tak bahawa bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa dalam agama Islam. Dalam bulan ini sahaja terdapat 8 peristiwa yang berlaku. Antaranya ialah pembukaan Kota Mekah, turunnya Al-Quran dan berlakunya peperangan Badar. Malah dalam bulan ini juga Allah melipat kali gandakan ganjaran pahala, Allah mengkabulkan doa dan Allah mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya yang berpuasa dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Dari ayat yang saya bacakan tadi, kita dapat faham bahawa kita perlulah berpuasa dengan betul supaya ketakwaan kita dapat ditingkatkan. Sekiranya kita orang yang bertakwa, maka setiap ibadah yang kita lakukan pasti disusuli dengan niat yang ikhlas. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita lakukan ibadah kita perlu tetapkan satu perkara, iaitu niat kita. Niat merupakan aspek yang paling penting dalam ibadah kita. Niatlah yang menentukan sama ada ibadah kita diterima atau ibadah kita ditolak. Niat yang ikhlas juga membezakan ibadah kita yang dibuat kerana Allah dengan ibadah yang dibuat hanya untuk menunjuk terhadap manusia yang lain. Ini adalah alasan yang kita boleh jadikan untuk kita perbetulkan niat kita. Sekiranya niat kita salah, maka rosaklah ibadah kita. Ini bulan Ramadan, bulan ketaatan, bulan di mana kita berpuasa untuk tingkatkan amalan kita, untuk tingkatkan pahala kita, bukan untuk mengurangkannya. Inilah waktu Allah menguji keikhlasan berpuasa kita. Ini jugalah waktu untuk kita buktikan keikhlasan berpuasa kita walaupun kita berseorangan di tempat yang sunyi. Sudah menjadi keperluan kita untuk mentauhidkan niat kita dalam setiap perbuatan kita kerana Allah Ta'ala. Bukan untuk mengharapkan pangkat, bukan untuk mengharapkan pujian, serta bukan untuk mengharapkan sanjungan manusia. Hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah sekalian, selepas kita faham betapa pentingnya ikhlas dalam puasa kita perlu terapkannya dalam kehidupan kita. Macam mana caranya? Caranya ialah kita latih diri untuk ikhlas sebelum melakukan ibadah. Contohnya, sebelum kita berpuasa, kita niat sahaja aku berpuasa kerana Allah Ta'ala. Hadirin, ikhlas tidak datang dengan sendiri, tetapi ikhlas datang dengan usaha, dengan kesungguhan yang istiqamah. Dan puasa ialah waktu yang tepat untuk kita perbetulkan diri kita, kerana puasa mencegah kemungkaran dan puasa juga merupakan benteng kita dari kemungkaran. Akhir kalam, jadikanlah puasa kita ini sebagai titik tanda untuk menjadi seorang insan yang lebih ikhlas,
Dan jangan jadikan puasa kita sekadar menahan lapar dan dahaga semata-mata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.